Abian Anak Mazam bersama dengan anda. Pagi ini kita ada Dr. Aznida binti Muhammad Zaki, Perubatan Kesihatan Awam. Pegawai Perubatan Kesihatan Awam, bahagian kawalan penyakit. Okey, kita bercerita mengenai influenza yang sekarang ni tengah menular di sekolah-sekolah dekat anak-anak kita lah kan. Sebab mungkin anak-anak ni lebih mudah untuk dijangkiti ke doktor? Sebab diorang suka pegang-pegang macam-macam kan dengan kawan-kawan. Betul tak? Betul lah tu, betul-betul. Kanak-kanak kadang dia lepas bersin ke apa terus dia tepuk kawan dia, pegang meja. Macam tu lah. Dia ini susahlah cikgu nak kawal ke, ibu bapa nak kawal ke, itu sangatlah difahami. Jadi rawatan yang sesuai untuk kanak-kanak juga orang dewasa yang menghidap influenza ni doktor. Okey, influenza ni kebanyakannya jangkitan influenza adalah ringan. Ringan bermaksud dia akan sembuh sendiri tanpa kita perlu beri rawatan yang khusus lah. Okey. Ya. Rawatan kita selalu bagi kalau demam kita bagi Panadol. Kalau batuk kita bagi ubat batuk. Kalau sakit kepala ubat sakit kepala dan sebagainya lah. Tapi kita memang ada antiviral untuk antiviral, anti kepada virus influenza ni lah yang boleh diberikan. Dia bermanfaat kalau diberikan dalam tempoh 48 jam awal jangkitan lah. Kalau beri melebihi tempoh tu dia dah kurang bermanfaat lah. Tapi tidak semua, seperti saya maklumkan tadi, jangkitan influenza dia kebanyakan ringan. Tidak semua kita bagi antiviral. Ia ni bergantung kepada penilaian pemeriksaan doktor yang merawat sama ada pesakit tersebut sesuai diberikan atau tidak. Okey doktor, saya ada dengar juga mengenai influenza jab ataupun vaksin. Memang ada ke? Memang ada vaksin influenza ni dan sangat-sangat digalakkan untuk kita mengambil vaksin influenza. Tapi vaksin influenza ni dia bukan macam BCG tau. Sekali ambil dah tahan sampai ketua. Vaksin influenza, vaksin influenza kena setiap tahun renew. Kita ambil sebab influenza, kalau yang tahun lepas punya mungkin dia tak sama dengan dia punya komposisi dalam vaksin tu. Tahun lepas mungkin tak sama dengan tahun ni. Sebab kita tengok strain virus yang sedang beredar dalam komuniti kita, itu yang kita akan buat untuk next vaksin. Strain dia jenis-jenis lain doktor dia kita kena update sentiasa vaksin tu. Jadi sebab tu dia kena ambil setiap tahun. Lepas tu ada pula tu, itu masa saya nak pergi umrah kan, dinasihatkan ambil juga vaksin influenza ni sebab dekat sana kan berisiko juga Ya, di tempat mana-mana kita berkumpul ramai-ramai ni, macam kita tahu tadi, cara penularan tu sangat mudah. Jadi kalau kita nak pergi tempat yang nak holiday nanti Disember, eloklah ambil vaksin sekarang. Ya, untuk kita sama-sama lah usaha mencegah daripada terkenanya influenza ni kan doktor? Ya, betul. Okey, selain daripada vaksin itu, apa lagi langkah-langkah yang boleh kita lakukan sekarang ini bagi mengelakkan jangkitan? Dia sangat mudah untuk jangkitan influenza ni. Macam mana kita nak mencegah kita dapat dia? Ni adalah kalau pertama tu, kalau orang yang tak sihat, tolonglah duduk di dalam berehat kat rumah, jangan keluar ke tempat orang yang ada orang ramai sebab bila kita ke tempat orang ramai kita boleh jangkitkan kepada orang lain. Itu yang pertama kalau kita tak sihat. Yang kedua, kalau kita tak kena lagi jangkitan, kita protect diri kita, sentiasa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebab kita tak tahu permukaan yang kita pegang tu ada orang dah berjangkit pegang atau tak kan. Jadi jangan selalu sapu-sapu muka, sapu hidung. Habit tu perlu dikurangkan sebab kita tak tahu kita pegang apa dan kita pegang hidung kita, masuk virus tu pula kat kita. Dan amalkan tabiat menjaga kesihatan, makan cukup, rehat cukup, itu akan bila imuniti badan kita bagus, kita takkan dapat jangkitan yang serius lah, insyaAllah. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pagi ni doktor